Boleh tak jelaskan dengan lebih mendalam tentang hukum perempuan membuat sanggul rambut yang tinggi hingga menampakkan bonjol sanggul semasa bertudung? Ni banyak sangat kes sekarang ni, soalan pun banyak. Orang perempuan dia buat sanggul tinggi. Sanggul tu dia buat, ditinggikan dengan sengaja, kemudian dia letak tudung belah luar sehingga nampak tinggi. Bonggol tu nampak. Baik. Tidak berlaku kemuafakatan ulama dalam mengatakan haram benda ni, tapi ramai sudah mengatakan haram. Dalilnya yang mengatakan haram, dalil ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala-kepala perempuan akhir zaman ni seperti bonggol unta. Dalam hadis ini tak kata nak maknanya buat sanggul yang maknanya sengaja didedahkan bentuknya. Jadi kata bonggol unta ni ada dua tafsiran. Jadi bagi ulama yang mengharamkan sanggul tinggi ni, dia pakai hadis ni, makna bonggol unta ni rambut dia tinggi belah dalam. Kerana unta ni dia tak ada belakang macam kuda, dia mesti ada bonggol belakang. Faham? Kan unta gitu kan? Jadi rambut macam bonggol unta. Betul juga pandangan yang pertama ni. Kerana kita tengok sekarang macam belakang unta naik tinggi belakang. Pandangan yang kedua mengatakan tidak haram, iaitu dalam hadis ini mungkin makna bonggol unta ni maknanya selendang dia tutup separuh saja, kemudian keluar jambu rambutnya. Jadi sudah ada dua tafsiran sini. Faham ni? Betul juga kalau kita nak fikir rambut atas selendang atas ni saja, atas ni keluar rambut sepek. Faham? Model mana pada 60-an apa? Rambut tu ikut depan keluar luar macam ke bonggol unta. Mungkin juga. Jadi dua-dua pandangan ni ada sandaran masing-masing. Cuma nasihat kita bagi perempuan-perempuan ni janganlah buat tinggi sangat. Siapa nampak teruk benar. Orang comel naik belakang naik tajam gitu. Jawabnya orang lelaki tengok tak lawa, tak sebuah dah. Tak sebuah dah. Yang bolehnya sanggul dia, rambut dia panjang, kalau dia lepas keluar ke belakang jimat, masuk ke dalam baju jadi kemah pula kolah. Rambutnya banyak, maka dia pun ikat lah, maka dia pakai nampak juga sanggul. Waktu dimaaf pada syarak, waktu bukan sengaja nak tunjuk. Ada juga yang body kita tak boleh tutup, dimaafkan pada syarak. Ada pun dada, bentuk buah dada boleh tutup, pakai jibat labuh, nak maaf pada syarak. Nampak juga kot luar jibat, nak buat guna lagi dah. Kepala bau boleh tak tutup? Tak boleh. Muslimat lagu mana pun pakai baju, mesti baju mu jatuh tak bau. Dari nampak tak bentuk ni? Ni bentuk aurat baru anak. Maaf pada syarak. Apa? Tidak nak buat guna, takkan nak besi welding buat gitu. Faham tak? Tapi yang boleh tutup punggung, apakah baju labuh? Mungkin pakai luar ketat, dosa.